Selama 62 tahun, Kesatuan Wartawan Kebangsaan Malaysia atau NUJ telah memainkan peranan memperjuangkan hak dan kebajikan wartawan serta memastikan kebebasan media terpelihara. Ditubuhkan pada tahun 1962, NUJ Malaysia adalah kesatuan wartawan terbesar di negara ini dengan matlamat melindungi hak profesional, sosial dan ekonomi wartawan. Wartawan bukan sekadar penyampai berita, mereka adalah mata dan telinga masyarakat. Wartawan juga menjadi saksi sejarah negara dari detik-detik penting seperti kemerdekaan, perubahan politik hinggalah kepada usaha membangunkan Malaysia Madani. Dalam era Malaysia Madani, wartawan memainkan peranan penting untuk menyampaikan maklumat yang telus dan tepat. Dengan komitmen kepada prinsip keadilan, kesaksamaan dan ketelusan, wartawan adalah penggerak kepada masyarakat yang lebih demokratik. Sudah tentu menjadi wartawan pada zaman moden ini penuh dengan cabaran. Mereka berhadapan dengan tekanan dari pelbagai pihak, ancaman keselamatan serta kemunculan berita palsu yang mencabar kredibiliti industri. Dalam dunia yang semakin digital, tanggungjawab wartawan untuk menapis dan menyampaikan kebenaran menjadi semakin berat. Sesungguhnya, semangat yang ditonjolkan tidak pernah luntur. Wartawan Malaysia terus berkhidmat dengan integriti, melindungi kebenaran dan memastikan suara setiap lapisan masyarakat terus didengari. 62 tahun perjalanan NUJ Malaysia bukan sekadar tentang masa lalu, tetapi menjadi masa depan yang lebih kuat. Sambutan Diamond Jubilee ini mengingatkan kita akan dedikasi wartawan Malaysia dan peranan mereka dalam memperkukuhkan suara rakyat. Selamat ulang tahun yang ke-62 NUJ Malaysia. Bersama kita membina Malaysia yang lebih cemerlang berlandaskan prinsip Malaysia Madani. Tinggi-tinggi tahniah kepada NUJ atas sambutan ulang tahun yang ke-62. Komitmen anda dalam memastikan etika kewartawanan untuk dipelihara amat dihargai. Semoga terus cemerlang dalam perjuangan NUJ dalam menyebarkan berita kepada rakyat seluruh. Kebebasan yang kita pertahankan perlu berlandaskan kebenaran, kejujuran dan integriti. Wartawan mesti bebas melaporkan fakta dengan tepat. Namun, perlu menghindari berita palsu dan fitnah yang boleh merosakkan kepercayaan masyarakat. Selamat ulang tahun ke-62 dan teruskan berusaha melindungi kebebasan media demi kemakmuran negara. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut tahun yang ke-62 bagi National Union of Journalists Malaysia. Tahniah kepada NUJ sempena 62 tahun Diamond Jubilee pada kali ini. Semoga NUJ akan terus maju pada masa hadapan untuk membela bidang kewartawanan, terutamanya kepada wartawan itu sendiri. Jadi saya ucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-62. Selamat maju jaya kepada Persatuan Kebangsaan Wartawan Malaysia, NUJ. Tahniah kepada NUJ Malaysia sempena ulang tahun ke-62. Semoga terus maju jaya. On behalf of the SAR, I would like to extend my heartfelt congratulations to the National Union of Journalists NUJ on the 62nd anniversary. Mengharungi berbagai badai, tidak pernah pudar, dan bersama-sama ini kita akan terus memartabatkan profesion wartawan di Malaysia. Selamat ulang tahun ke-62 NUJ Malaysia. Tahniah saya ucapkan, semoga NUJ terus memperjuangkan prinsip-prinsip kewartawanan dalam mencatat peristiwa penting negara dan mencorak masa depan negara. Tahniah pada Kesatuan Wartawan Malaysia atas menyambut ulang tahun yang ke-62. Dalam usia 62 tahun ini, NUJ telah memainkan peranan yang penting dalam membela kebajikan para wartawan di negara ini. And I would like to wish NUJ selamat ulang tahun yang ke-62. You've come a long way. We owe NUJ a debt of gratitude, safeguarding our interests, promoting our freedom and things like that. Thank you, NUJ.